untuk menyampaikan sumbangan diiringi oleh Ketua Biro Kebajikan Encik Marzuki. Jadi saya akan panggil nama Ustaz 5 orang. Yang pertama kita jemput Ustaz Mustaq Ahmad Yasir. Kita sebut sekilas berkenaan dengan bantuan untuk pengetahuan adik-adik dan juga ustaz-ustaz sekalian, pihak masjid memperuntukkan lebih kurang dalam RM5,000 daripada tabung kebajikan dan juga tabung fakir miskin kepada pihak karya masjid dan selebihnya tu dari berjumlah 4,700 lagi adalah datang daripada anak-anak karya dan jemaah. Kita buka tabung dan keseluruhannya berjumlah RM9,720. Sekian, terima kasih. Ustaz Yunus. Ustaz Farid. Ustaz Yunus. Dua orang Ustaz Yunus kat sini, nama tahu. Jadi korang terus sampai sebab orang lagi saya jangan ada lain bang. Belum dah terbang. Okey, kemudian Ustaz Nur Muhammad laku mudir. Persilakan.